Hello. Hola, good morning. Gonna start our road trip to Ipoh. Sekarang ni kita lalu dekat Lata. Belum, tak sampai Lata lagi. First clip tadi, Maya pergi Zeus. Maya beli satu air je. Air Maya mana? Air Maya air semalam banyak lagi kan? Sebab semalam Maya kan rasa unwell. Jadi Maya tak nak caffeinated sangat. Tapi hari ni nak test out phone Realme C100 5G ni. The whole day tau guys. We're gonna ada traktor lah. Quick stop dekat R&R Behrang sebab Afiq nak pergi toilet. R&R Behrang ni ada ni tau, roti kaya Junus. It's really good, but today we don't feel like it sebab kita orang nak pergi makan dekat Salma Kopitiam. Menarik hari-hari ni. Cuma dia sedang ada orang kata penambahbaikan lah. Ada toilet tambahan dekat belah luar kalau penuh. Belah sana tu dia ada gerai jual-jual. Kat sini ada tembikai dan rojak buah. Saya baru makan rojak buah semalam. Jadi tak. Kenapa dia zoom? Kita stop kejap dekat R&R Tapa. Ke driver sebab ada kucing Ipi. Ipoh! Salma Kopitiam. Kita scan je QR kat meja. Mai tunjuk order kita. Roti tita, lempeng kari ayam limau sejuk dan kopi tarik sejuk. Dia punya seating okey. Tak terlampau tight, cozy. Tapi kita orang decide kita duduk kat luar. Better lighting. Ni roti tita Afiq. Kopi tarik ais dengan limau ais. Maya punya roti jala belum sampai. So Afiq makan dulu. Lempeng lah. Roti jala pula. Sila. Lempeng. Ada isu sikit sebab lempeng Maya tak sampai lagi. Kita order tadi pukul 10.58. Sekarang dah pukul 11.21. Almost 30 minutes. Jap, Maya pergi tanya jap. Pas 28 minit, lempeng kelapa kari ayam Maya pun sampai. This better be good. Presentation dia angkat cantik. Dia tak patut stack kari tu dekat atas lempeng ni. Get to the test. Mula kita ambil gambar dulu. Okay lah, boleh. Video untuk Maya punya short form. Dan lempeng kelapa kari ayam. Mana nak rasa lempeng ni kosong dulu. Sedap. Kosong tau. Rasa dia balance. Lemak masin kita letak kari. Dik kari sikit. Kari dia memang sedap. Lempeng dia ni dia serve suam-suam. So memang ngam. Ada burung. Jangan minta lempeng saya. Food dia really good, really nice. Cuma servis dia tak berapa laju. Jadi kalau nak datang, jangan datang masa sedang lapar. Macam kita orang tadi dah 3 jam dalam kereta, memang dah kebuluh lah kan. Now let's head to our first destination, iaitu Tasik Cermin 1. Kenapa dia 1? Sebab dia ada 2. Kita dah sampai dekat Tasik Cermin 1. Ada 3 tempat yang kita boleh visit once you arrive here. First is Tasik Cermin 1, Tasik Cermin 2 pun nearby. And then ada Kinlung Valley. Dekat sini panas dia bukan main-main ya. Tapi the view guys, harga tiket dia berbeza untuk yang ada main kaki. Miners Tunnel. Cantik. Terus sejuk. Masya Allah. If you're feeling adventurous, can try go up there. Kita dah dekat hujung gua ni. Dah boleh nampak cahaya dah tu. Yalah, apa beza boat trip Tasik Cermin 1 dan Tasik Cermin 2? Rupanya Tasik Cermin 2 tu route dia more adventurous, more shaky gitu. Since nak santai-santai je, we decided on Tasik Cermin 1. Sekarang kita pakai life jacket. Naik boat. It started with Gua Batu Kapur. Runtuhan gua tu membentuk dolina. Dari masa ke semasa akan dipenuhi air menjadi tasik yang korang nampak tadi.
Tasik tu pula membesar akibat dari aktiviti pelombongan. Sebab tu dia makin dalam. Usia tasik cermin Ipoh ni 280 ke 250 juta tahun. Jadi, korang nak rate berapa untuk trip kat Tasik Cermin ni? Sambil scroll nak makan apa, and we decided on restoran Majidia. Cuaca kat sini 33 but feels like 42. Korang rasa? Ayam dada, nak bendi. Kau tak nak banjir, campur. Terima kasih. Hello, man. Afiq dah ke alam lain. Our next destination is tempat massage paling high rating kat Ipoh. Palace yang kanan. Sebenarnya yang kiri tu pusat konten. Palace. Itu Palace. Mana satu sudah. The foot massage just now was bomb. Kita orang dah park dah dekat Concubine Lane. Daripada tempat massage nak ke sini cuma 7 minit je. Dekat sangat. Kalau jalan pun boleh. Gitu dah massage jalan, tak kuasa aku. Our first phone job, kita orang shoot kat sini. Realme lah. Ni Afiq nak pergi supermarket ni kejap. Wih, bunyi apa ni? Lori. Old Town White Coffee Experience Center. Now here's Concubine Lane. Ada kucing marah. Cat Team Sunglasses. Ini macam flowers. Cute. Asal tak salah kedai ni. Jom tengok kat dalam. Kedai casing ke? Ada ke casing saya? Casing saya agak rare. Cute charms. Lanyard untuk phone. Waffle selipar Sajot. Bayangkan mai tunjuk kat depan punya muka Maya. Tu mai pergi 2023 tu. Kedai ni lagi banyak. But they got dinosaur yang free entry tu. free entry tapi kena bayar masa keluar. Weh. tak guna, tak tahu. Sekarang ni kita nak beli slushy. Kita nampak ada sangkaya pula tu. Sangkaya ke? Sedap juga tu. Original? Semua original. Coconut dengan cornflake. Dah boleh dah. Kita orang kepanasan ni. Makan masing-masing. Cantik. We're gonna have our ice cream here. Dekat. Cantik kan? Decoration sih. Very classic. Itu tempat dia buat ice cream. Maya lupa. Ambil gambar dulu. And then video. Kaya. Tolong Afiq shoot jap. Action. Kita tengok dulu. Macam tu lah kita orang kerja. Dia ketuk. It's freezing up. Test. Dia ada tekstur macam jelly. Cantiknya tingkap. Banyak warna. Nak tengok kan? Nak tuang kita kena tolak. Macam tu. Apa orang kata? Tuang. Yang ni tak payah tuang. Ada pipe dispenser. Okay, sekarang kita nak pergi taman ni. Saya tak tahu nak sebut nama taman tu sebab nama dia panjang. Jadi kita dah sampai dekat Taman DR Srinivasagam. Srinivasagam. Betul.
Ni budak-budak senang main basikal. Mana boleh bawa basikal? Budak. Tak boleh bawa basikal. Dia kata Oh, tapi tu basikal besar kot. Basikal kecil boleh. pula basikal besar, basikal kecil sama je. Tak boleh bawa kenderaan lain, termasuklah basikal. Taklah taman dia suka hati dia lah. Ni kampung dia, kita orang luar.